Pajeri terung antara lauk orang lama yang kita dah malas nak buat dah ni. Asyik pergi beli je, lepas tu tak kena dengan tekak. Apa kata kita masak sendiri pajeri terung. Kena dengan nasi panas-panas ni pun sedap juga ni. Jom kita masak pajeri terung. Mula-mula kita nak buat apa? Kita hiris bawang besar 1 biji. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Sedang-sedang elok je. Dan kemudian kita iris bawang putih 4 ulas. Bawang putih ni ada dia lemak-lemak sikit nanti kan. Dan kemudian kita iris juga halia 1 inci. Dah iris nipis-nipis macam tu. Kita iris lagi. Bagi dia jadi macam batang mancis tu. Baru sedap rasanya nanti. Udang kering kita kena cincang-cincang dia lah. Lebih kurang dalam 2 sudu cukup lah kita pakai. Jangan banyak sangat. Nanti gatal hidung pula. Ikut korang lah. Nak cincang boleh. Nak tumbuk pun boleh. Kemudian kita potong 1 biji terung. Saiz macam ni agak-agak 1 cm tebal tu okey lah. Jangan tebal sangat. Lambat masak ni kita nak ajak cepat masak punya. Cepat makan. Lapar perut dah ni. Lepas tu nak buat apa? Kita ambil serbuk krim kelapa rasa kuning. Kita masukkan dalam mangkuk dan kemudian kita bancuh dengan air yang secukupnya. Bukan apa ni kalau kita masuk serbuk-serbuk tu nanti dia tak sedap. Kita kena bancuh dengan air baru dia lemak elok. Dah tambah air tu kenalah kacau bagi sebati. Kalau tak nanti berketui pula. Itu cara dia. Kacau jangan tak kacau. Panaskan minyak kelapa rasaku. Ini kita nak menumis dia ni. Kita kena masukkanlah 4 sekawan. Kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga, bunga cengkeh. Jangan masuk kayu snooker sudah. Nanti marah mak hang pula. Baik. Kita tumis sampai dia betul-betul naik bau. Kemudian kita masukkan bawang besar, bawang putih dan juga halia yang telah kita hiris tadi tu. Kita kacau sampai dia betul-betul naik bau wangi elok. Bau satu rumah dah tu. Kemudian kita masukkan serbuk kari. Kacau lah sampai dia betul-betul sebati elok macam itu. Lepas tu kita tambahkan cili kisar. Ni bukan apa, nak tambah pedas-pedas sikit baru sedap. Kalau tak sedap tak rasa lah kita punya pajeri terung nanti tu. Dah cantik dah macam gitu. Bau pun dah naik elok dah. Kita tambah air secukupnya. Air kena tambah jugalah. Kalau tak nanti hanyut pula kita punya rempah tu nanti. Dah tambah air elok dah. Kacau sampai sebati. Kemudian kita masak dia sampai betul-betul pecah minyak. Barulah dia sedap. Bukan apa pajeri ni kalau dia tak pecah minyak, dia tak ada rasa nanti tu. Kemudian kita masukkan udang kering. Lepas tu kita kena kacau jugalah. Jangan nak tengok saja. Bukan apa, kalau kita tak kacau nanti dia punya rasa-rasa tu tak keluar. Rasa-rasa lemak masin manis dekat udang tu dia tak keluar nanti. Kita kena kacau dia sikit. Kemudian boleh masukkan terung yang telah kita hiris tadi tu. Ni resipi yang sangat mudah dan ringkas. Tak payah nak tambah-tambah bahan lain dah. Nak sedap lagi boleh tambahkan sedikit air asam jawa. Lebih kurang dalam 3 sudu cukup lah untuk menaikkan lagi rasa-rasa masam manis dia tu kan. Masukkan ni dia serbuk krim kelapa rasaku yang telah dibancuh dengan air tadi. Wow, nampak tu pekat likat elok. Sebab tu kita kena bancuh dia dulu bagi dia kembang elok. Baru nampak berlemak macam gitu kan. Dan kemudian kita dah kacau-kacau cantik dah macam tu. Kita boleh tambahkan 1 sudu garam untuk perasa dia. Kalau nak tambahkan sedikit gula Melaka ke pun boleh juga. Nak tambahkan gula pasir pun boleh juga. Ikut korang lah. Ikut kesesuaian. Ikut lidah korang. Bau pajeri ni dah menyengat satu rumah. Tapi tak boleh makan lagi. Sebab apa? Kita nak tambahkan kerisik rasaku. Wow, tambah kerisik ni. Dia punya bau, dia punya lemak semua naik sekali lah. Memang sedap betul lah. Dah masuk kerisik tu, api kena jaga elok lah. Takut hangus pula kita punya pajeri terung ni. Kawai api dia elok. Lepas tu masak betul-betul sampai dia pecah minyak, bau dia naik semua. Kita boleh angkat dah hidangkan. Korang kena share resepi ni sebab apa? Mudah dan ringkas sangat untuk dimasak. Nak pula kita masak dengan produk rasaku ni, lagi mudahlah kerja kita. Share dengan kawan resepi ni. Selamat mencuba. Berita baik untuk anda semua. Sekarang ni rasaku ada 2 pack bundle yang cukup menarik untuk anda semua miliki. Di dalam pack bundle kuih rasaku ni terdapat pelbagai produk yang menarik. Antaranya kita ada santan kelapa asli 200 ml, krim kelapa
200 ml, kelapa parut, kerisik dan juga sweet corn cream style. Cukup menarik produk-produk ni, sesuai digunakan untuk buat kuih-muih dan juga pencuci mulut. Boleh dapatkan di Shopee Rasaku sekarang juga.